Salam sejahtera. Bertemu lagi bersama SJ Production membawakan khas kepada anda liputan Kem Kepimpinan Pemimpin SMK Subanjaya. Seiring dengan Minggu Kejaya, program hari ini diadakan sebagai satu inisiatif untuk membina barisan pemimpin pada masa hadapan yang berkaliber, berwawasan dan berkepimpinan. Program ini turut melibatkan pekawas pusat sumber, skuad SPPT, skuad BMW serta ketua dan penolong tingkatan. Jadi, tanpa buang masa, mari kami bawakan anda liputan Kem Kepimpinan Muda SMK Subanjaya. Let's go! Menjadi ikon kepada murid yang lain. Sekolah dengan kebangsaan Subanjaya. Kita pergi kepada kita punya first ice breaking and first activity for the day, okay? To be real. Aktiviti yang manakah yang paling anda gemari pada hari ini dan kenapa? So, favorite aktiviti saya hari ini is yang melukis tu. Basically macam telefon rosak, but instead of cakap, you lukis apa dekat kertas. Sebab I boleh tengok lukisan orang yang pelik-pelik. My favorite activity was the memory game, the name memory game, because we get to learn our names. Yeah. My favorite activity today is the drawing activity because the drawing was funny. I didn't understand the drawing and it was quite fun to like communicate with drawings. Yeah. Aktiviti saya yang saya suka pada hari ini aktiviti radio rosak, sebab radio rosak tu dia macam mengajar saya cara untuk bekerjasama and untuk percaya rakan-rakan sekumpulan saya. Alright, hi guys, I'm the pengerusi of SPPT. Today my favorite activity was the one where we did the drawing and we started passing it around. Because it really shows what the people's mindset are like and like they express it through drawing. And I had a bunch of fun today thanks to the MSU lecturers who came. And I couldn't have done it without my fellow SPPT members, as you can see. Yeah, all super helpful. Never be more proud to take the sigil, you know, and like that. So, yeah, that was fun. Assalamualaikum. Hari ini saya bersama Cikgu Safi dengan Cikgu Faiz. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Jadi, apakah tugasan cikgu-cikgu pada hari ini? Okay, Assalamualaikum. Pertama sekali saya diberi tugasan pada petang ni pula yang akan berlaku pada sesi petang ni, di mana hari ini kita hari ini adalah Kem Kepimpinan, di mana saya ditugaskan sebagai facilitator hanya untuk melihat murid-murid ataupun mengawasi pergerakan murid-murid lah kat sini. Itu sahaja. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Faiz. Jadi hari ini saya bertugas sebagai facilitator untuk Kem Kepimpinan Pemimpin Muda bagi sesi 2025 SMK Subanjaya. Jadi tugasan saya hari ini ialah untuk membimbing pelajar membaca doa bagi majlis penutup dan juga memantau dan meninjau pergerakan murid di dalam dewan. Okay, terima kasih Cikgu. Assalamualaikum. Hari ini saya bersama Cik Putri. Assalamualaikum Cik Putri. Waalaikumsalam. Apakah tugasan puan pada hari ini? Hari ini saya uruskan peserta in which saya buat list nama, kehadiran students and also analisis untuk kehadiran. Lagi satu, saya juga untuk handle students punya kedudukan dekat dalam dewan nanti.
Okey, terima kasih cikgu. Sama. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Safia dari SU Production. Saya bersama Puan Mazana selaku PKM SMK Sumanjaya. Baik Puan, apakah tujuan program kita pada hari ini? Terima kasih saudari. Program hari ini adalah bertujuan untuk murid sebagai seorang pemimpin, mereka perlu mengenali diri mereka sebagai seorang pemimpin. Di samping itu dapat membina keyakinan diri untuk menjadi seorang pemimpin. Dan kita harapkan mereka menjadi seorang pemimpin yang cemerlang dari segi sasiah dan juga akademik. Dan kita harapkan mereka lebih bertanggungjawab memegang peranan ataupun tugas sebagai sama ada ketua ataupun penuh ketua tingkatan, PRS, pemimpin latihan sebaya, squad untuk squad tandas. Kita harap mereka bertanggungjawab dengan tugas masing-masing dari semasa ke semasa, insyaAllah. Baik, terima kasih cikgu. Sama. Pepatah mengatakan bahawa seorang pemimpin yang baik ialah seorang pemimpin yang mendukung daripada belakang dan melindung daripada hadapan. Oleh itu, diharapkan dengan pengalaman dan aktiviti pada hari ini, akan ada bakal pemimpin muda SMK Sumanjaya yang akan menjadi salah satu tonggak negara utama. Sampai di sini sahaja liputan kami pada hari ini. Jangan lupa like, share and subscribe. Bye!